Ikhlas. Macam mana yang dikatakan ikhlas tu? Perlu ke setiap orang tahu apa yang kita lakukan ni adalah ikhlas? Allah SWT sebut dalam surah Al-An'am ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan juga matiku hanyalah untuk Allah semata-mata, iaitu Tuhan seluruh alam. Macam mana kita nak cirikan ikhlas tu? Yang pertama, ikhlas ni mesti kita lakukan sesuatu kerana Allah, bukan kerana manusia, bukan kerana makhluk, bukan kerana nak dipuji, nak disukai, dicerita-cerita orang akan kebaikan kita. Tidak. Itulah ikhlas yang pertama sekali. Yang kedua, ikhlas ni adalah dia tidak menyebabkan kita ni berubah. Walaupun ada orang ke, tak ada orang ke, kita tetap buat benda yang sama. Yang ketiga, ikhlas ni menyebabkan kita ni tidak mengungkit-ungkit akan kebaikan kita di kemudian hari. Maknanya kalau hari ni kita tolong orang, kita bantu orang, akan datang sesuatu berlaku pada kita, kita tak mengharap pun orang bantu kita. Dan yang terakhir, cukuplah ikhlas itu menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Yang kita perlukan adalah redha Allah, bukan redha manusia, bukan pujian manusia dan bukan pengakuan daripada manusia. Yang penting Allah tahu, cukup sekadar itu.